Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak mancing air mati ni. Air mati sebelum air mula surut. Kita nak sembang sikit lah. Sembang sikit pasal keselamatan kalau kita masuk dalam hutan lah. Ini ada serba sedikit lah tentang macam mana kita nak bergerak dalam kumpulan. Untuk supaya tak melencong ataupun sesat dalam hutan. Dia banyak kaedah dia lah. Kaedah dia bermacam-macam lah. Tengok keadaan setempat tu. Ada tempat dia macam ni, dia punya kaedah. Ada tempat macam ni. Ada negara macam ini, dia punya kaedah. Tapi kita akan gunakan kaedah yang boleh kata global lah. Maknanya kebiasaan lah orang gunakan penanda-penanda untuk kita masa dalam hutan tu. Hari ni saya akan tunjuk sikit lah. Tak adalah berapa mahir sangat, tapi berdasarkan pengalaman, itulah yang kita akan gunakan masa kalau kita pergi trekking ke, mendaki gunung ke, kita gunakan penanda tu. Manalah tahu kalau semasa kecemasan ke, kita boleh gunakan. Okey, jom. Kita jangan buang masa lah, melirik cakap. Untuk sebagai penanda, ini khususnya dalam berkumpulan lah. Bila dalam berkumpulan, sebelum kita jungle trekking ke, kita bagi tahu penanda apa yang kita akan gunakan untuk semasa untuk aktiviti tu. Kalau kumpulan lain, dia mungkin tak tahu. Ini makna dalam kumpulan ataupun dalam individu dah tentu kita sendiri buat, kita tahu kan. Ini dalam kumpulan. Makna kita bagi tahu kumpulan, okey, penanda ni ini maksud dia. Penanda ni ini maksud dia. Okey. Okey, kalau kita mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, dah semestinya dalam hutan, kita akan guna kita akan cari pokok yang besar lah, yang senang kita nampak. Memang kalau pokok kecil memang kita tak nampak kan. Kita akan gunakan penanda di sini. Okey, sini. Tak perlu buat yang tempat tak ada terlindung. Contoh besar sikit lah ini. Okey. Sini. Okey. Contoh ni ya. Ini contoh. Lepas tu kita cari lagi. Tu pokok yang besar. Ataupun pokok yang sana besar. Tapi tentukan yang kita naik, lepas tu yang turun, kita bagi nampak juga. Semasa naik kita buat penanda dia tinggi sikit. Kita buat penanda dia. Kita buat penanda sini, contoh buat penanda. Contoh yang senang orang nampak lah. Okey, tu di sebelah belakang dia pun kita kena buat. Kalau tidak kita tak tahu, makna tak nampak. Di sebelah ni kita tandakan. Yang ini yang mudah nampak ni. Contoh macam ni kita ni. Maksud dia
Yang sebelah kita naik tu dia tinggi sikit. Dan di sebelah pokok ni rendah sikit. Maksud dia tujuan kita nak ke atas sana kan. Contoh apabila kita nak ada apa kejadian ke ataupun nak turun dalam kumpulan lah. Dia akan faham. Sebab kita dah bagi briefing tu. Makna dia, oh ini yang kita buat tu. Kalau salah seorang tu sesat, dia akan tahu. Oh ini makna dia bawah ni. Makna untuk kita menurun bawah. Yang ini, dia punya ini. Dan yang ini tinggi sikit daripada yang bawah. Makna kita menaik. Makna itulah penanda. Lepas tu yang seterusnya kita carilah batang pokok. Okey, contoh sana. Ataupun sana. Kita cari apa ni yang mudah dilihat. Tapi kena apa ni sebelum kita bergerak mesti kena bagi briefing dulu dekat anggota-anggota dalam bergerak tu. Okey, kaedah kita kalau ada apa sesat, kita akan gunakan penanda yang akan kita buat dalam kumpulan ni. Maknanya semua orang tahulah. Jangan tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu, kan dia sangat bangak pula, dia tak tahu kan. Maknanya dia kita cari pokok yang besar. Kita cari pokok yang besar-besar. Memang tabiat manusia dia memang suka apa nak yang besar. Tapi ada juga certain part orang tak suka yang besar. Dia suka yang kecil-kecil. Yang untuk kita mendaki ni, kita cari pokok yang besar-besar, yang mudah dilihat. Kaedah merintih, gunakan tali, gunakan fluoresan tu, makna cahaya untuk malam tu, itu pun boleh juga kaedah dah. Tapi kita gunakan kaedah inilah. Kaedah menakik. Okey, rasanya cukuplah setakat itu yang paling asas lah. Apa ni kita untuk membuat route ataupun jalan. Penanda lah. Penanda untuk keselamatan dalam kumpulan tu, macam mana kita nak apa ni untuk menyelamatkan apa ni diri ataupun menyelamatkan anggota dalam kumpulan tu. Prinsip dia kita mesti apa ni gunakan apa yang ada dalam hutan tu lah. Kalau ada pokok ke, kalau ada ranting ke, kalau ada tali ke, kita boleh gunakan. Tapi dengan syarat mesti bagi tahu dalam anggota kumpulan tu. Jangan tak bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, dia orang tengok ni apa ni penanda ni. Maknanya kena bagi tahu. Okey, rasanya cukuplah setakat itu je. Lain kali kita buat sembang pasal hal-hal lain lagi lah. Okey, cukuplah setakat itu je lah. Sekarang waktu untuk memancing. Okey, Horas. Potong udang, buat umpan kecil-kecil je lah.
Ini kita nak makan tengah hari ni. Nasi dah masak dah tadi. Sambal udang. Makanan tin aja hari ni lah. Ikan bulan pun makan apa ni? Putus. Sabar. Okey, alhamdulillah hari ni kita pancing dapat 2 ekor dah ikan kapeh seekor, ikan bulan seekor. Itu je lah. Tak apalah. Lain kali ada lagi rezeki kita datang lagi mancing sini. Hari ni kita pun dah bagi cara nak buat penanda pokok tadi. Serba sedikit ilmu tu boleh amalkan lah. Bila-bila ke kita nak mendaki ke apa, kita boleh amalkan lah. Bukan setakat itu aja, ada lagi dia punya kaedah tu. Masing-masing kena belajar lah. Okey, assalamualaikum dan salam hormat.